ilaha illallah. Ini tahun yang kedua video ni. Ada video dia yang aku buat di TikTok Jadi la ilaha illallah. Lagu la ilaha illallah. Apa dah jadi? Aduh, peminat-peminat K-pop ni. Aduh, mana pergi lagu Melayu? Aduh, sayang Aduh, ayo yai ada. Oi. Aduh. Berlonggok anak. Aku tak nak cakap lah bang apa pun. Berlonggok Aduh. Aku pun tak tahu cakap apa lah. Tapi ini adalah yang event yang paling terbesar di kawasan bangsa lah. Aduh. Tahu macam mana nak cakap. Tengok. Kau tengok tu. Tengok tu. Aduh. Aku ingatkan diorang menari zapin ke? Kau tengok. Penyanyi mana lah diorang ni kot. Setahu aku lagu Korea yang paling top sekarang ni lagu Janabi lah. Tak tahu je lah lagu tu. Yang yang tu kan Aduh. Alah, orang dah minat, apa boleh buat kan. Okay lah. Tengok je lah. Okay, sekian. Terima kasih kerana sudi yang menonton video ini. Tak ada apa pun, sekadar hiburan saja. Pada mereka, terima kasih banyak-banyak. Kau tengok tu, macam lembah dekat kawasan bangsa ni, dekat LRT bangsa. Ni peminat-peminat K-pop lah. Macam satu lembah Aku tak tahu apalah. Aku pun ni dah masuk tahun kedua lah. Kau tengok tu, ya Allah. Aku pun tak tahulah nak jadi. Tapi tak apalah, semangat-semangat macam ni lah kita nak. Semangat. Tak tahu lah nak cakap semangat. Tak tahu lah nak cakap apa lah. Antara kaum kan. Okay lah tu, semangat perpaduan kan. Kalau lah ada temasya ni. Tapi ini temasya untuk K-pop, peminat-peminat K-pop. Kalau temasya perpaduan sedap lagi. Aku tak tahu cakap apa. Tapi okey lah, boleh lah ni. Aku pun tak tahu nak cakap apa lah.